Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Damiana binti Muhammad Syahir, wartawan cilik Sebara TV. Pada hari ini, sekolah saya mengadakan majlis iftar perdana peringkat sekolah. Jom sama-sama kita saksikan program yang bermakna ini. Jom! يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان. Tidak boleh berunjung, boleh apa macam-macam, tengok orang. Tapi sekolah kita buat ni semangat kebersamaan. Ini melahirkan semangat kebersamaan di kalangan cikgu-cikgu dan staf lingkungan dan juga tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda Assalamualaikum cikgu. Apakah objektif program iftar jama'i ini? Okay, Waalaikumsalam. Objektif untuk iftar jama'i pada hari ini adalah yang pertama untuk kita mengeratkan silaturahim di antara warga Sebara supaya kita saling mengenali di antara satu sama lain. Di samping itu kita juga mengadakan tahlil untuk sebagai tanda doa dan ingatan kita kepada mereka yang telah pergi, dan kita juga mengadakan sumbangan kepada anak-anak yatim sebagai menghargai mereka dan supaya mereka merasa lebih gembira di bulan yang mulia ini. Apakah yang cikgu harapkan daripada program ini? Yes. Seperti objektif juga, jadi diharapkan dengan adanya program sebegini kita sama-sama warga Sebara, warga SK Batu Rakit akan lebih akrab dan juga lebih mempunyai rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Berakhirlah sudah program yang bermakna ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.